Korang kena dengar ni, aku baru perasan sesuatu yang cukup menarik tapi dalam masa yang sama buat aku rasa tercabar. Rupanya bukan satu, bukan dua video, tapi Nur Azizah ni memang rancak betul mengecam dan menceritakan sisi gelap Malaysia kat macam platform media sosial dan temu bual antarabangsa. Kalau korang tanya aku, Azizah ni memang seorang pencerita yang hebat. Dia punya susunan cerita tu memang cantik, ada permulaan, ada konflik, ada climax, sampai kita yang mendengar ni rasa macam hook betul, terus rasa nak dengar sampai habis. Azizah ni bukan calang-calang orang, dia co-executive director kat Rohingya Mayafuino Collaborative Network, lepas tu dia pun jadi penasihat isu pelarian kat panel antarabangsa kat Geneva, Australia, dan macam-macam lagi. Boleh kata dia ni dah jadi wajah perjuangan pelarian Rohingya. Beratus kali kot dia kena temu bual. Dan dia memang tahu macam mana nak mainkan emosi, macam mana nak letak elemen sedih, sampailah kita rasa dia ni mangsa dan Malaysia ni pula villain dalam cerita dia. Korang kalau pernah baca buku Talk Like TED tulisan Carmine Gallo, mesti korang tahu pasal tips penceritaan yang hebat, yang kena ada hero dan villain. Naratif Azizah ni memang ikut sebijik tips tu. Dia orang bijak, dia ada kelulusan master, dia tahu apa kesan setiap penceritaan dia. Dia ceritakan macam mana keluarga dia merentasi hutan, hidup dalam ketakutan, sampailah ke Sabah dan kena menyorok dalam hutan 90% masa sebab takut dikesan. Memang dramatik habis, sampai aku pun boleh bayangkan perasaan takut tu. Dia juga ada cerita pasal seorang wanita Rohingya yang mengandung, nak bersalin tapi kena minta deposit RM5,000 sampai bayi itu meninggal. Tapi, bila aku dengar tu, terus terlintas kat kepala aku, hospital mana yang dimaksudkan ni? Sebab kalau hospital swasta, rakyat Malaysia sendiri pun kena bayar deposit kalau tak ada duit. Kalau hospital kerajaan, kosnya jauh lebih murah dan kes kecemasan memang akan didahulukan. Yang buat aku lagi tertarik bila tengok temu bual dia dengan France, 24 bulan Mei 2 tahun lepas. Pengacara tu tak sebut pun nama Malaysia, tapi Azizah ni seolah-olah memang nak pastikan nama Malaysia tu keluar bersama sisi gelap. Dia sebut pasal kebencian rakyat Malaysia terhadap Rohingya padahal dia sendiri tahu sentimen tengah tegang. Persoalannya, adakah tindakan dia ni membantu kaum dia atau sebenarnya dia tengah memburukkan lagi keadaan? Sebab yang kena tempias bukannya dia yang dah selesa kat Sydney, tapi warga Rohingya yang masih kat Malaysia ni. Kadang-kadang aku terfikir, adakah ini betul-betul perjuangan demi kaum dia? Atau sekadar nak bina profil diri sendiri sebagai aktivis global? Sebagai seorang aktivis, patutnya diceritakan juga sisi yang seimbang. Ceritalah yang ramai rakyat Malaysia, NGO, doktor dan sukarelawan kita sebenarnya banyak membantu. Ceritalah yang komuniti mereka dah lama bertapak dan hidup tanpa gangguan. Lagipun, kita kena faham, Malaysia bukan penandatangan konvensyen pelarian, jadi kita tak ada kewajipan perundangan nak bagi penempatan tetap macam negara lain. Kalau dia betul-betul nak bantu, kenapa tak desak negara-negara ketiga yang tanda tangan konvensyen tu supaya cepatkan proses penempatan semula? Bukan sebab nak nafikan penderitaan sesiapa, tapi aku rasa perbincangan ni kena adil. Janganlah gambarkan Malaysia ni seolah-olah langsung tak ada rasa kemanusiaan. Harapnya, kita boleh bincang isu ni dengan lebih seimbang, bukannya asyik nak hero kan satu pihak dan villain kan pihak yang lain. Itu saja aku nak kongsi. Korang rasa macam mana?